Senggugut ni perkara biasa ataupun tanda penyakit? Betul ke boleh hamil kalau haid tak teratur? Betul ke kalau minum air sejuk susah nak lekat? Dan menopause ni betul ke bila datang hidup kita ni dah tak ada makna dah? Dalam dunia kesihatan wanita, soalan macam ni sering ditanya. Tapi apa jawapan yang sebenarnya dan jarang dibincangkan. Ini bukan topik yang remeh. Ini isu kesihatan yang sebenar yang boleh ubah hidup anda. Jom kita bincangkan dalam podcast Apa Kes? Apa kes? Jom sama-sama. Podcast Anur penuh makna. Kasih dan ilmu kita sebarkan untuk semua insan. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Apa Kes? Podcast di mana kita one on one bersama pakar kesihatan dan bongkar kisah, fakta dan mitos dari dunia perubatan terus daripada mereka yang lebih tahu. Hari ini anda bersama-sama dengan saya Asrul Fitri, dan dalam podcast kita kali ini kita akan selami 3 topik yang berbeza yang sering menjadi tanda tanya. Antaranya pertama adalah senggugut, kehamilan dan kesuburan serta menopause. Hai semua, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Hari ini anda bersama-sama dengan saya serta tetamu kita yang istimewa iaitu Dr. Yulianti Arifuddin. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah baik, terima kasih. Jadi Doktor, apa sebenarnya yang berlaku dalam badan wanita ni dan apa kes yang kita boleh percaya dan tak percaya tanpa bukti? Jadi kita kena bincangkan. Boleh Doktor, kita boleh bincangkan? Boleh. Alright. Tapi sebelum kita ke topik-topik kita yang lebih berat ni, kita nak mengenali dulu doktor kita yang berada sebelah saya. Hari ni cantik, bergaya. Doktor kita pada hari ni. Okey. Doktor, soalan saya yang pertama, apa kata doktor perkenalkan diri dulu kepada viewers kita yang menonton kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yulianti Arifuddin. Saya adalah pakar sakit puan yang di mana sekarang saya praktis dekat hospital pakar Anur ataupun Anur Specialist Hospital di Bangi. Alhamdulillah saya join Anur daripada tahun 2020 hinggalah sekarang. Saya asal daripada Indonesia. Medical degree saya daripada Universitas Hasanuddin. Dan saya lanjutkan master program saya ONG di Malaysia tahun 2023. So saya datang ke Malaysia 2023 lah. So alhamdulillah saya dah 22 tahun kat sini. Wow. dah kahwin dah 3 anak pun. So saya ambil master obstetric and gynecology dan dia di Universiti Kebangsaan Malaysia Hospital. Alhamdulillah. Okey, doktor. Kan doktor kata tadi doktor daripada Indonesia kan? Kenapa doktor memilih untuk praktis perubatan ataupun ONG ni di Malaysia? Bukan dekat UK ke, dekat Dubai ke? Sebab mesti kita tengok banyak doktor-doktor kalau dia nak praktis, dia akan praktis somewhere else overseas kan? So, kenapa Malaysia? Pertama, kerana saya ingat masa kita serumpun dan saya ingin belajar di luar tetapi mempelajari penyakit-penyakit yang sama dalam Asia lah, ya. So hari itu ada pilihan pergi ke Minnesota kerana pernah belajar di sana dan juga di Germany. Tapi saya lebih memilih Malaysia kerana dia dah dekat pula dengan family dan kita pun serumpun. Dan saya sangat bersyukur saya memilih di Malaysia. Okey doktor, kalaulah Dr. Yulianti yang dah praktis doktor ni for more than 20 years kan doktor? Kalau you bukan seorang doktor, apakah pekerjaan yang doktor idam-idamkan? Kalau doktor tak jadi doktor lah, apa dia doktor? Saya ingin menjadi ibu rumah tangga. Suri rumah. Suri rumah tangga, nak duduk dan rumah. Dan juga home baker. Oh, okey. Doktor buat home baker, buat roti ya? Okay. Macam-macam lah, experience by itself lah. Sebenarnya sebelum masuk ke Anur, 8 bulan saya berhenti untuk hampir 8 bulan berhenti untuk mencuba merasakan macam mana jadi ibu rumah tangga, ibu suri rumah tangga. Alhamdulillah seronok. Tetapi kerana ialah background kita kan doktor pakar sakit puan kan. So banyak wanita lagi yang kita perlu bantulah. Baik, okey.
Oh, menarik doktor nak jadi seorang baker. Okay, mungkin kita boleh try doktor punya roti yang dibuat oleh doktor mungkin one day. Boleh, insyaAllah. Okay doktor, boleh tak ceritakan sikit pengalaman doktor yang paling best sepanjang lah doktor menjadi doktor pakar sakit puan atau pakar ONG ni? What is the best experience? Best part is always when you see your patient is healthy lah. Okay. And when they're coming back to you and keep coming back to you for more, for whatever problem that they have, and apa yang kita boleh resolve, ya, macam contoh ibu mengandung, selama mengandung follow up, they come back to you after anak pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah, dan lepas mereka melahirkan, dengar suara tangisan bayi tu, masya Allah, apa benda yang best lah, lega gila. Okay. Itu yang paling. Ataupun selepas melakukan pembedahan ataupun rawatan-rawatan fibroid, cyst atau apa, dan melihat pasien kita balik dengan keadaan sihat, sakit yang kurang, dan datang follow up. Tiap kali follow up dia meluahkan perasaan yang dia dah melebih baik and all. Itu adalah nikmat yang paling yang kita inginkan lah sebagai seorang doktor. Alright. Macam tu Ya. Nikmatnya menjadi seorang doktor ni hanya doktor sendiri yang tahu kan. Dia doktor, saya boleh kata doktor nak you wanted to be a doctor walaupun dah pernah jadi suri rumah dulu sebelum ni, tapi niat untuk berkhidmat menjadi seorang pakar sakit puan tu sentiasa ada, alhamdulillah. Okey doktor, kita jom kita rungkai kita punya persoalan-persoalan yang ditujukan. Antaranya yang pertama, sakit senggugut. Betul ke doktor, senggugut ni memang sinonim dengan wanita, betul kita tahu kan? Betul. Tapi boleh tak doktor terangkan sebenarnya apa yang berlaku dalam badan semasa datang haid tu ataupun senggugut kita haid lah kan, sampai boleh jadi sakit sangat. Kadang kalau kita tengok orang perempuan ni bila datang haid senggugut tu, dia punya in pain dia tu sampai dia kata intense, sampai dia kata awak lelaki, awak tak faham, awak tak tahu. So minta doktor terangkan kepada kita punya viewers yang tengah menonton. Betul. Senggugut ni satu laki pun tak ada yang mengalami, dan memang hanya pada perempuan, pada wanita, dan memang tidak ada kata-kata atau ayat yang kita boleh jelaskan supaya lelaki faham. So apa lelaki buat, faham-fahami je lah. Comfort them and support them when they are pain. Itu bukan mengada punya sakit, memang sakit. Saya sendiri penyakit endometriosis juga. Oh ya. Yes. So endometriosis ni, senggugut ni quite common, quite common daripada anak remaja. Adult sampailah perimenopause, sampailah wanita nak menopause, very common. Nah, di senggugut ni dia ada dua type, type, iaitu primary dan juga secondary. Now, tanda-tanda senggugut ni dia adalah kekejangan, Banyak wanita describe sebagai kejang perut, memulas, menusuk, macam mengiris, macam-macam dia describe. Ada daripada yang simptom tu sangat ringan, mild, sampai ke severe. Ada yang kata sampai macam dicucuk-cucuk pisau pun ada. Betul. Dan ada yang sakit tu sampai ke belakang tulang belakang, dan yang paling teruk juga kadang-kadang sampai kaki kram. So senggugut ni dia boleh muncul, kebanyakan dia datang pada hari pertama hingga hari ketiga period, dan dia berkurang selepas period haid tu berkurang. Tapi ada juga yang kita sebut premenstrual syndrome, di mana sakit ni datang daripada seminggu atau beberapa hari sebelum hari pertama haid. Dan biasanya dia resolve pada setelah haid tu, darah tu keluar. Okey, ramai orang yang menganggap macam saya sebagai lelaki anggap senggugut ni satu benda yang normal. Tapi kalau dia terlalu sakit sangat, betul kan? Macam sakit sampai tak normal, dan patut diperiksa tu bila? Macam mana? Bila? Betul. Ya, kalau kebanyakan kalau yang datang sakit dari balik, kalau dia dah sakit pada balik hari tu, biasanya dia tidak ada problem tidak berkaitan dengan penyakit
tertentu lah. Tetapi kalau sakit tu dia makin kuat, makin intens, makin lama, ataupun yang senggugut ni muncul kemudian masa dia umur 18, 20 atau 25 tahun. Tiba-tiba dulu yang tak senggugut, tiba-tiba sekarang senggugut. Itu biasa berkaitan dengan beberapa penyakit seperti endometriosis, pernah dengar tak orang cakap kan? betul. Endometriosis lah, fibroid, adenomyosis, ataupun jangkitan daripada jangkitan kuman, infection pada peranakan wanita. Untuk penyakit endometriosis ataupun endometriosis, PCOS kan. Lain-lain. PCOS lain endometriosis. PCOS biasanya tidak berkaitan dengan senggugut. Faham. Lebih kepada endometriosis. Kalau macam tu kita nak identify tanda-tanda dia. Macam ni kita nak tahu, okay, this is endometriosis. So this is PCOS. Itu kita kena periksa lah. Oleh kerana itu, nasihat saya kepada semua wanita di luar sana, bila senggugut awak makin teruk, makin intens, makin lama, ya, dan dia makin sampai ke belakang, sampai kaki, datanglah check up. Ataupun kalau dah makan ubat biasanya kita bagi painkiller dululah. Kalau painkiller dia pun tak jalan, dia makin sakit, perlukan painkiller lebih kuat sampai kena injection ke, ataupun senggugut tu berkaitan tambah dengan muntah-muntah sampai pingsan. Ada yang kalau nak membuang pun sakit, kalau nak membuang besar. Ada yang sampai cirit-cirit ataupun kencing sakit. Itu tanda-tanda yang quite serious lah. So itu I advise untuk datang. Kami kena periksa dulu. Kami kena periksa perut, buat ultrasound, baru boleh dapat tahu adakah endometriosis, iaitu dalam bentuk cyst, ataupun fibroid, ataupun adenomyosis, ataupun jangkitan kuman, kita sebut pelvic inflammatory disease. Itu kena pemeriksaan lah. Okay, kalau cakap pasal endometriosis ni, ramai wanita ni takut nak jumpa dengan doktor, nak terangkan kan. So, adakah penyakit ni macam boleh ganggu dari segi kesuburan wanita juga? Boleh. Kerana endometriosis ni dia dia lapisan daripada dinding rahim yang melekat di luar daripada rahim. Contoh fallopian tube, saluran peranakan, kilang telur, dinding rahim luar, dinding perut, usus, pundi kencing. So dia menyebabkan, kalau kita wanita tu datang period, endometriosis ni pun aktif. Dia menyebabkan pelekatan rahim ke usus, saluran peranakan ke dinding perut, sehingga menyebabkan kebanyakan menyebabkan saluran peranakan kita wanita tu tersumbat. Sehingga kalau wanita tu ovulasi, dia bersama sperma dengan telur tu tak boleh berjumpa kerana saluran peranakan bengkak dan tersumbat. Oleh kerana itu menyebabkan susah nak mengandung. Satu. Yang kedua, endometriosis tu dia boleh menjadi cyst yang besar yang kita sebut chocolate cyst. Itu mengurangkan cyst tu mengurangi kualiti dan kuantiti daripada telur-telur yang sihat. Itu salah satu penyebab dia lah. Okay, kalau yang orang kata punya heavy period, tersenggugut yang teruk, senggugut yang teruk kan, rawatan yang biasa doktor suggest pada pesakit ni apa? And then kadang-kadang painkiller cukup ke untuk bagi orang ni macam relief kena senggugut ni? Sakit dah, betul. Kita selalunya biasa kita bagi terapi-terapi dulu yang lain ya. Contoh kalau pertama kali datang senggugut, ambil as simple as Panadol dulu. Kan dia ada Panadol menstrual, ada Panadol biasa. Dan kalau dah tak berkesan dengan Panadol, baru kita naikkan kepada NSAID kelas yang lebih tinggi. Contoh macam biasa dapat Ponstan, Synflex. Kalau tak berkesan, barulah kita bagi yang bentuk injection. Saya pernah tengok ada yang makan tramadol. Sama, itu semua adalah painkiller group. Itu semua ada painkiller. Hanya maksud saya, kita bagi painkiller tu janganlah langsung bagi yang canggih punya. Kita bagi slow supaya tahap dia punya apa. Tak boleh lah setiap kali datang tu nak kena doktor sakit sangat, inject boleh kata. Tak boleh kita bagi obat painkiller oral dulu, makan dulu. Baru lepas tu baru kita naikkan kepada yang lebih kuat. Faham tu wanita kat luar sana. Pastikan. Okey, daripada segi gaya hidup ataupun lebih spesifiknya macam
kita boleh kata pemakanan, senaman dan juga pengurusan stres. Betul ke perkara-perkara itu sedikit sebanyak boleh kurangkan simptom untuk orang yang kena senggugut ni? Betul? Betul. Rawatan sebenarnya banyak. Sama ada membantu dia 100% atau tidak, itu depending dengan dia punya intens sakit lah. Ya, tapi amalkan contoh seperti yoga, pernafasan yoga, relaxation otot, ya, apa pilates, itu salah satu senaman yang kita boleh lakukan. Yang kedua, kita sekarang banyak dekat mana-mana, jual shop online shop tu, dia ada macam pad. Dia macam pad, warm pad. So kita boleh connect dengan connect elektrik dan dia akan panas dan suam. Kita boleh atur dia punya panas dia dan kita letak dekat warm pad, nama dia lah. Saya pernah tengok ada satu macam this doll. one lady dia bawa doll mainan. Ya, So budak tu. saya ingat masa tu, kenapa dia bawa mainan dan dia peluk dekat perut dia. Yes. Itu saya difahamkan that is one of the warm pad juga. Yes, warm pad dia. Tapi Okay. budak ni kan dia kalau dia nak pergi keluar tapi dia tak boleh keluar, so dia belilah macam doll tu. Itu sebenarnya warm pad. Okay. Which is very good actually. Banyak dekat online. So banyak macam. Tujuan dia adalah satu, untuk menghangatkan perut supaya otot-otot, kekejangan otot-otot pinggul itu berkurang. Supaya dia lebih relax. So itu salah satulah. Kita boleh menyapu minyak panas, boleh minuman tea ginger yang menghangatkan perut. Dan all that purifier therapy, contoh macam lavender, mint, boleh menenangkan kita supaya kita boleh tidur. Dia sebenarnya kalau senggugut ni sedap kalau best kalau kita boleh tidur. Hanya nak tidur tu tak boleh nak tidur kerana dia sakit. So sang suami perlu sang suami ataupun mana yang dah kahwin tu, sang suami kena urut lah, doktor. Urut lah kan. Urut tu yang Sapu penting. minyak perut, dekat belakang, dekat perut, kaki. Sebenarnya tender loving care yang diperlukan dan memahami. Ya tu, jangan sana tu. Jangan dibiarkan macam tu. Adalah makan painkiller dah. Tak boleh, dia kena companionship. Faham. Ini wanita saja. Okey, tu lelaki kat luar sana, kalau isteri anda senggugut, dia punya paling penting adalah kita kena urut, memberi belayan kasih sayang. Memberi belayan kasih sayang. Okey doktor, alhamdulillah kita dah cover topik senggugut. Sekarang ni kita go to the second topic juga, iaitu mitos kehamilan. Sama ada yang kata fakta ataupun adakah dia sekadar orang-orang dulu ataupun kita punya parents lah kata selalu cakap kan. So soalan saya yang pertama, betul ke kebanyakan mitos ni, macam mitos yang telah kita dengar, kita keluarkan ni adalah sebenarnya kata-kata niat baik orang dulu, ataupun boleh dikatakan itu boleh tersasar sikit daripada segi sudut sains. Faham. Contohlah macam banyak doktor, saya tak boleh minum sejuk Betul. kan, dahlah sejuk pakai ais lagi sama. Sebenarnya secara saintifik susah sikit nak explain lah apa kaitan dengan minum sejuk tu dengan baby besar. Sebenarnya lebih kepada minum sejuk ni pasti manis-manis. Yang sekarang minuman semualah, tea lah, boba tea lah, apa kan, semua macam segala macam tu sebenarnya kan dia bestnya kalau sejuk. So sebenarnya bukan hanya sejuk saja yang membuat baby besar, kerana tingkat kemanisan daripada minuman-minuman itu yang membuat baby besar. Itu. So dia bukan sejuknya, dia minuman manis, makanan manis yang sejuk. Kalau kek-kek kan sejuk. Semua itu yang membuat baby besar sebenarnya. Faham. So itulah mitos-mitos yang dulu, tapi kaitannya dengan baby besar macam itulah sainsnya. Kiranya kata-kata ibu-ibu, nenek-nenek kita ni sebenarnya betul lah juga, boleh katakan. Betul. Hanya orang kata apa kaitan sejuk tu, tak. Sebenarnya jenis makanan, minuman yang kita makan sejuk tu yang menyebabkan baby besar. Yang menyebabkan wanita banyak kencing manis. Sekarang ni banyak yang wanita GDM betul. Gestational diabetes mellitus. Anak muda umur 20, 25, 27 dah GDM masa pregnancy. Padahal family history tak ada. Itu betul? Sebenarnya kena pemakanan kita daripada sebelum mengandung, masa mengandung sampailah melahirkan. Faham. Okey.
Kita akan teruskan dengan fakta ataupun mengenai kehamilan, dan ada satu lagi topik, itu menopause. Tapi kita take a break sekejap, Doktor. Kita take a break dan kita kembali selepas ini. Apa kes? Jom sama-sama Podcast Anur penuh makna Kasih dan ilmu kita sebarkan untuk semua insan. Okey, tadi kita dah bincangkan pasal senggugut. Lepas tu tadi kita dah masuk satu topik pasal mitos kehamilan. Boleh kita Doktor, kita teruskan Doktor? Boleh. Sebab saya rasa perkara-perkara yang ini banyak orang wanita dekat luar sana nak tahu. Betul. Tapi saya rasa bukan saja wanita, tapi sekarang boleh saya katakan lelaki pun lebih cakna juga, ataupun lebih ingin tahu pasal kehamilan, pasal senggugut dan menopause ni. Sebab nanti kalau orang tanya diorang, nanti kan tak tahu nak jawab. So diorang pun nak tahu juga kan. So okey Doktor, antara mitos macam saya katakan tadi, macam Doktor cakap tadi, mitos yang paling nombor satu, yang paling common orang cakap, minum ais. Minum ais je boleh sebabkan baby tu nanti besar, perut besar. So daripada segi sudut perubatan, betul ke Doktor? Boleh minum ais ni, asyik minum ais je baby besar. Makan manis je baby tu besar. Ya, memang. Macam paras gula yang tinggi memang menyebabkan insulin, paras gula tinggi juga pada baby, menyebabkan baby besar. Ya, itu sudah memang salah satu komplikasi lah. Ya. Salah satu mitos yang lain itu contoh makanan pedas. Orang kata makan pedas tak boleh. Sebenarnya makan pedas ni, especially sambal-sambal yang mentah. Macam sambal belacan kan kebanyakan dia buat daripada cili yang tak digoreng ataupun direbus dulu kan. Tapi patutnya fresh. Tapi banyak ibu mengandung ni sebenarnya bukan tak boleh makan, boleh. Tetapi berhati-hati kerana boleh menyebabkan cirit-birit, AGE, infection kepada usus. Di mana patient datang muntah-muntah, cirit. So berhati-hati kalau makan apa-apa yang terlalu pedas, especially kalau dialah dari bahan yang mentah. Tapi kalau lagi betternya, jangan makan lah kan? Boleh tapi sikit, jangan banyak. Apa-apa yang banyak tu tak bagus lah kan? Gitu. Boleh makan tapi berpada-pada. Betul. Berpada-pada. Okey, satu lagi yang ini saya pun pernah alami. Kalau orang kata ikut bentuk perut isteri kita tu, kalau bulat orang kata anak perempuan. Kalau lonjong orang kata ni anak lelaki ni. Ini confirm ni, esok keluar ni anak lelaki. So, betul ke Doktor? Mitos bulat perempuan, lonjong lelaki. So kadang macam kita ni tengok, kadang orang dulu tengok, betul ke? Tak scan lagi pun dia kata anak kau perempuan ni. Tidak, pada saya selalu tengok perut wanita ya, ada je yang bulat ke depan, anaknya laki perempuan. Pasien tu daripada anak pertama sampai terakhir pun mana dia beragam, laki perempuan, kerana perut dia pun menonjol keluar. Sebenarnya benda tu tidaklah 100% accurate. Tak ada kaitan secara sains lah benda tu. Kalau wanita tu rendah, of course lah perut tu bonjol keluar kan. Kalau tinggi, kita nampak lah dia tidaklah bonjol sangat. So sebenarnya itu tidak berapa berkaitan lah. Okey, tu mitos tu bukan betul jangan percaya. Esok tengok orang lalu lonjong. Anak dia dah tahu dah anak dia apa. Tu mitos ke? Okey, heartburn, kalau pedih ulu hati. Kalau orang kata ibu-ibu ni selalu kalau kena pedih ulu hati, heartburn, nanti dia kata ni pasti ni nanti rambut anak tu mesti lebat, mesti keluar cantik lah kan orang kata. Tu is it true? Adakah mitos ke ataupun that's fakta daripada segi sains, daripada segi seorang doktor? Saya sendiri personally tidak pernah mengaitkan, mengobservasi atau membuat kajian-kajian kalau ini senggugut rambut ni atau ini perut bulat, ini baby betul tak ini. Saya tidak ada masa untuk membuat kajian seperti itu. Hanya ulu hati ini is very common symptoms masa mengandung. Kerana kalau perut rahim kita makin besar, usus-usus kita ni terdesak, tertolak ke tepi dan ke atas. Penghadaman jadi lambat.
So wanita kalau makan, kalau kandungan dah makin besar, dia kena makan kunyah baik-baik. Especially yang terlalu berserat, macam sayur-sayur yang terlalu berserat, macam daging. Kena kunyah baik-baik. Kena kunyah baik-baik sampai hancur baru telan. Dan makan pun dalam jumlah yang sederhana. Maknanya jangan dalam jumlah banyak. Satu kali makan. Nanti at the end dia akan heartburn dan juga muntah. So baik sikit tapi kerap. Kalau kandungan dah besar. Dan elakkan makanan yang terlalu berangin. Macam itulah yang kubis. Bukan elakkan, kurangkan. Dan penghadaman yang paling penting lah. Yang itu penghadaman tu. Okey. Macam ni kan kita dah dengar fakta-fakta yang berbeza-beza. Ataupun kejap fakta, kejap mitos. So macam mana ibu-ibu yang bersalin ni, ibu bersalin ni dia nak identify sama ada okay, this is fakta, this is mitos. Daripada segi Contoh pandangan pantang-pantang larang je. Betul-betul, pantang-pantang larang. Macam ada orang cakap, saya dah boleh makan nenas tak doktor sekarang ni kan saya dah nak bersalin. Masa awal-awal tak nak makan nenas. Sebenarnya kalau kita makan nenas banyak sangat tak sihat sebenarnya. Nenas tu kalau nak konsum sekali seminggu, 2 kali seminggu tak ada masalah. Hanya jangan dalam jumlah yang banyak dan terlalu kerap. Sama lah macam buah-buah yang lain pun yang manis macam tembikai, tak boleh makan banyak dan selalu tiap-tiap hari. Variety is there and jumlah pun kena macam 2-3 potong cukup. So sebenarnya pantang lagi contoh minum banyak nanti asid terkencing. Tak minum banyak pun memang asid terkencing kan. Kerana kepala baby dah makin turun kalau kandungan dah makin besar, dah masuk third trimester, late trimester, kepala dah masuk. Memang wanita pun akan kerap kencing. Okey. So itu semua changes yang normal lah. Yang tu saya faham doktor sebab isteri saya mengandung dulu. Setiap kali kalau kita lalu highway je, boleh tak nak berhenti kejap? Nak kencing. Tu saya selalu cakap, tak minum banyak pun. Memang mesti awak nak kencing. Okey doktor. Okey doktor. Kita selalu tengok kalau yang nak bersalin ni kan, dia mesti kata, doktor, saya ni mengandung, nak bersalin ni, saya kena makan banyak doktor. Nanti kan saya perlukan tenaga yang banyak. Kan? Saya orang perempuan saya cakap, saya perlu makan banyak sebab saya bukan makan seorang. Kan tu betul doktor? Adakah is that true? Betul. Itu sangat common. Sebenarnya masa mengandung ni banyak yang craving. Dulu tak suka coklat, tiba-tiba mengandung ni suka coklat. Ya betul. Dulu tak suka manis, tiba-tiba jadi manis. Dia bukan mengada-ngada, memang itu adalah perubahan hormon yang mana wanita kerap craving. Sebenarnya craving ni tak ada masalah, boleh. Hanya kita kena kawal. Contoh nak teringin makan kek, jangan habiskan satu kek tu. Kena sharing, maybe makan suku atau separuh. Kalau kencing manis, kalau memang ada kencing manis lagilah tak boleh. Tapi bukan kata tak boleh, sangat boleh, maybe 1-2 sudah setakat hilangkan craving tu. Faham? Sama macam minuman manis, boleh tapi jangan habiskan satu cawan grande tu, tol ke apa tu. Itu satu cawan habis orang. Yes, boleh. Ini masalah banyak craving tapi tidak mengawal. Satu lagi masalah isu adalah selalu kalau nak bersalin dah, okey doktor nak masuk dah besok ni, nak bersalin dah besok minggu depan betul. Kan. Saya kena makan ni bang, jom bang bawa makan. Sebab katakan sekarang lah saya kena makan. Nanti saya nak pantang. Saya tak boleh makan. Betul. Itu kita boleh percaya ke tu? Sebab kadang-kadang minta maaf wanita. Permintaan orang wanita ni kadang-kadang pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Boleh tak saya nak makan nasi ayam dekat for example dekat Melaka. Kita duduk ni dekat Ipoh. Sebenarnya itu craving lah. Terpulang lah kalau suaminya nak layan ke tak nak layan pun tak ada masalah. Kalau nak layan tu sila, tu semua tergantung masing-masing lah. Tapi selalunya sang suami dia layan kan, dia layan. Betul-betul. Proof of love. Tapi sebenarnya macam saya cakap lah, craving tu berpada-pada je lah. Berpada-pada. Lepas tu pantang ni Jangan mengambil macam pantang ni sampai nak pantang lepas bersalin sampai kita nak makan semua benda, especially third trimester. Tak boleh.
Masa third trimester ni masalah kita kena kawal berat badan kita, pemakanan kita. Kerana masa ni lah yang biasa boost tiba-tiba berat baby banyak naik, atau yang satu. Yang kedua adalah makan yang terlampau banyak boleh menyebabkan mother water retention. Dia naik berat badan banyak menyebabkan blood pressure naik mendadak. Faham. Itu sangat berbahaya untuk mama dengan baby. So ialah pasti saya yakin setiap wanita dan juga suami inginkan isteri dan anak yang sihat. So kita kena pengawalan lah, pengawalan. Dia bukan membawa banyak kebaikan tapi banyak kemudaratan. Faham. Kalau ibu-ibu kat luar sana jangan stres tu kan. Jangan stres. Pantang ni hanya 30 hari. 30 hari atau 40 hari. Bukan selama-lamanya. Lepas tu kita boleh makan pun. Betul. Menu-menu pantang ni sebenarnya pun tak payah strict sangat. Yang penting penyediaan makanan yang sihat, jumlah yang cukup, fiber, protein, karbo yang cukup. Itu sahaja. So jangan stres sangat dah nak bersalin, nak menghadapi pantang sampai makan sakal, makan banyak sangat. The rest tu adalah mitos-mitos cara pemikiran yang kurang tepat lah pada saya. Okay, faham. Nice faham tau tu. Kepada orang kat luar sana, both husbands and wife kena tahu mitos about kelahiran dan kehamilan ni. Okay Doktor, kita dah bincang pasal senggugut. Kita dah bincang pasal kehamilan. Sekarang ni topik yang fasa yang akan dilalui oleh wanita-wanita iaitu menopause. Menopause ni memang boleh saya katakan semua wanita lah kan. Semua wanita akan alami. Menopause. So Doktor, ramai orang tahu perkataan menopause ni tapi mungkin orang tak faham sepenuhnya apa sebenarnya menopause ni. Boleh tak Doktor terangkan? Menopause ni adalah proses yang setiap wanita akan lalui lah, akan hadapi at one point. Kita Asia pada umumnya menopause pada umur 50 hingga 52 tahun. Tapi ada juga yang hingga 54 ataupun 56 tahun. Wanita yang menopause ni maknanya berhenti haid, bukan kerana obat, bukan kerana operation. Dia secara natural berhenti haid dan kadang-kadang disertai dengan simptom-simptom gejala-gejala menopause seperti gejala-gejala menopause Berhenti haid tu pula bukan hanya 2 bulan atau 3 bulan. Dia kena minimum 6 bulan berturut-turut. So bukan 2 bulan, lepas tu 3 bulan, 2 bulan period, 3 bulan tak ada. Bukan. Dia kena 6 bulan berturut-turut hingga setahun langsung, 12 bulan tu tak datang haid langsung. Okay? Itu boleh kita kategorikan dia dah menopause. Yes. Okay. Dan kadang-kadang symptoms, gejala-gejala menopause itu boleh muncul before haid tu berhenti. So even 6 bulan sebelum haid tu berhenti dia dah ada gejala symptoms ataupun gejala-gejala ni muncul kemudian. Macam setahun kemudian ataupun 6 bulan kemudian daripada berhenti haid tu. So gejala-gejala tu contoh yang paling umum lah, yang paling amnya adalah panas. Dia panas macam ni kan ruang aircon kan. Tapi dia rasa panas kat dalam ni sampai pahang kat kepala pun panas. Itu dia. Dan kadang macam ni kan dia tak sejuk sangat tapi dia berpeluh. Dia berpeluh ekstra. Dia tak bergerak pun, dia duduk pun berpeluh. Itu salah satu simptom. Atau joint pain. Joint pain, sakit sendi, sakit ni tengkuk, malas, tak bergairah, tak bersemangat. Semua benda tak nak buat. Macam shutdown, our body shutdown. Okay. Macam dulu dia suka bersukan, dia malas nak bersukan, membaca buku, dia malas nak membaca buku. Semua itu adalah salah satu simptom, gejala-gejala dia. Dan biasanya berkaitan juga dengan vaginal dryness. Maknanya wanita merasa faraj tu kering. Dia merasa macam faraj kering menyebabkan gairah tu kurang. Kalau bersama pun rasa macam kering. Itu salah satu simptom dari gejala-gejala daripada menopause. Okey, ada yang kata Doktor menopause ni boleh dilambatkan. Betul ke? Boleh ke kita delay? Kita delay kita tak nak menopause delay. Tak boleh. Okey. Menopause setiap orang berbeza. So kalau dia memang time menopause walaupun kita makan obat untuk bagi period tu datang, at one point kalau kilang telur kita ni dah tak berfungsi lagi untuk mengeluarkan hormon estrogen progesteron, kita akan menopause pun.
So walaupun wanita tu makan ubat, dia akan, walaupun dia terus teratur makan ubat, kalau menopause period tu akan berhenti pun, dia tak akan datang juga. So tak boleh dilambatkan sama sekali. Alright, betul. Macam mana wanita nak urus perubahan hormon dan emosi yang boleh saya katakan tak stabil ni supaya dia tak rasa tertekan, tak stres? How? Menopause ni banyak yang takut, banyak yang malu. Ya, especially kalau dia berlaku pada umur 48, 50, dia macam malu. Benda ni macam masih tabu dekat community Melayu kita. Dia macam malu. Kalau banyak patient-patient saya yang datang, dia kata sebenarnya dah lama doktor tapi saya malu. Kenapa nak malu? Dan sebenarnya ini ada natural, ya. Tapi kalau dekat luar negara memang benda tu dah outspoken, mereka freely speak to the doctors to come and see or talk to the friends. Tapi jangan malu kerana benda ni adalah sangat-sangat normal, natural, dan kalau kita berjumpa dengan doktor, kita boleh bantu rawat. Kita boleh kenali pasti ini dah ini perimenopause atau ini betul-betul dah menopause. Kita banyak boleh bantu dari segi nasihat-nasihat, contoh lifestyle. Kita kena kekalkan kalau wanita ni aktif bersukan dahulu. Kita akan motivate dia untuk supaya jangan terjadi kemurungan, tetapkan aktiviti-aktiviti seperti biasa. Kalau dia boleh sambung kerja sebagai kontrak ke atau dia mau cari part-time job ke atau apa untuk mengisi hari-hari dia supaya dia tetap aktif, by all means do so. Kalau dia suka gardening, do gardening. Tapi jangan yang angkat-angkat berat lah. Just do a simple gardening. Kalau bagian angkat, panggil cik abang lah. Kan? Jangan pergi berkebun. Betul. Toy getah ke apa ke. Jangan getah atau apa. Keep yourself active. Membaca ke, mengaji ke bagi ibu-ibu. Socialize and all. Itu sangat penting. Okey doktor, untuk ni soalan yang untuk lelaki lah pula, lelaki macam saya ni kan. Apa cara terbaik untuk kita bantu untuk tangani isu wanita yang mengalami ataupun ke arah menopause ni kan? Lelaki ni kadang dia orang tak tahu yang besar kenapa ni. Itu orang perempuan tak ada apa-apa tapi sebenarnya ada sesuatu kan. So macam mana doktor? Kebanyakan husband ni pasti dah perasan. Isteri saya ni saya cakap sikit je dia dah moody. Dah sikit-sikit dia dah menangis. Sikit-sikit dia dah masuk bilik. Anak-anak pun banyak yang perasan sebenarnya. Ibu saya ni dah sensitif sangat. Ada patient saya datang sampai anak saya cakap, ibu ni kenapa? Ibu saya hanya cakap macam ni. Saya hanya cakap boleh tak saya tinggal di rumah je atau apa. Ibu dah sedih macam, yalah you also semua macam tak nak temankan ibu atau apa. So, anak pun perasan, suami pastilah orang pertama yang akan perasan perubahan pada isteri dia. Oleh kerana itu, benda ni kena dibawa bincang. Pesakit yang datang ke klinik saya selalu panggil kalau boleh bawa husband sekali. Supaya suami faham, suami tahu menopause. Tapi dia tak memahami, menopause boleh seteruk ini. Ada wanita yang tak ada perubahan tapi mereka tak faham yang boleh seteruk ni yang sampai isteri dia ni, saya cakap saya dah makan di luar tadi ada meeting, dia dah masak kat rumah, dia boleh nangis tau. Dia boleh sensitif sangat sampai yang sangat-sangat bersedih lah. So laki-laki kena faham, mungkin makanlah sikit kat rumah atau jelaskan secara baik-baik. So selalu kalau ada patient saya datang untuk menopause symptoms atau apa, saya akan minta suami datang at least 1 atau 2 kali. Kerana saya nak bagi tahu suami yang ini adalah proses yang normal, changes yang normal. Yang sometimes ada yang very mild, ada yang very severe. Okay. So husband kena bersabar. Dia memang kena bersabar. Suami ni lelaki menopause lambat. Wanita kita menopause boleh awal. Tapi gejala menopause ni boleh as early as 45 years old. So kalau peka pasal benda tu, janganlah marah balik isteri malah marah balik. Bawa bincang benda tu. Oleh kerana itu saya suka membawa suami supaya faham yang isteri ni bukan mengada tapi dia boleh lagi teruk kalau kita pun keras. So saya suka kerana saya akan bercakap pada patient saya dan juga saya akan bercakap dengan suami. Kadang-kadang saya bawa anak sekali. Dan saya cakap contohlah paling common lah yang sensitif dan suka marah. Ya. So kadang-kadang saya cakap kepada patient saya ni, kalaulah contoh suami cakap yang bertenang atau yang
janganlah sensitif sangat. Puan pun jangan langsung hantam balik. Cuba duduk bertenang. Ini saya dah pakat dah ni suami dengan anak, tolong tegur secara baik-baik, tolong tenang, supaya isteri pun okay, I'm alert, I may be a bit oversensitive, so I have to pull back a bit. So benda ni sebenarnya menopause kita kena bincang baik-baik. Dia rawatan tak mesti ubat-ubatan yang canggih-canggih. Sebenarnya communication, understanding and support tu je. Okay, bercakap pasal rawatan, ada ke rawatan yang rawatan hormon ke, betul, terapi ke, yang modern terapi yang boleh wanita buat, dan is it actually safe ke doktor? Selamat ke untuk kita sebagai wanita untuk buat dan do all these hormones and therapy ni? Betul. Wanita yang menopause, hormon estrogen, progesteron dia very very low already ya. Oleh kerana itu dah lama sebenarnya ditemukan ubat-ubat hormone replacement therapy namanya HRT. Ubat-ubat ni mimik kita punya hormon wanita ya, hormon wanita. Dan saya one of the menopause support, saya support HRT ni. Tetapi kami akan pilih wanita mana yang sesuai. Contoh dia sihat, dia tidak merokok, dia tak overly obese, atau wanita-wanita yang tak ada risiko tinggi dapatkan kanser. Contoh family tree, kalau ada family mak, nenek atau apa breast cancer ke atau kanser usus ke atau apa, itu termasuk risiko tinggi, mungkin tidak sesuai untuk HRT. Tapi pada amnya banyak wanita selamat untuk makan HRT. HRT ini sangat membantu. Banyak pasien-pasien yang kami observe selepas 3 bulan, 6 bulan makan, dia tak nak berhenti langsung. Sampailah bertahun-tahun dia tak nak berhenti, kerana kalau berhenti dia rasa macam kembali to her old self. So ubat ni dengan screening yang betul, pemilihan pesakit yang betul, insya-Allah boleh dan kita boleh bagi. Selamat untuk dimakan. Baiklah. Okay. Sangat-sangat menarik topik ni. Dan seperti mana kita tahu, setiap wanita ni akan melalui fasa first senggugut ataupun haid, kehamilan dan proses mengandung, dan finally is menopause. So kita boleh katakan tubuh badan seorang wanita ni adalah sangat-sangat kompleks, sangat-sangat yang apa orang panggil? Fragile. Sangat fragile. Beautiful but fragile. Beautiful but fragile. Tetapi semua itu boleh kita rungkai dan boleh kita ketahui daripada segi berjumpa dengan doktor, dapatkan pemeriksaan dan dapatkan segala informasi yang tepat. Jangan dapatkan informasi yang saya rasa ni betul. Saya rasa ni boleh, ni dia boleh. Okay. Betul. Pengalaman setiap orang berbeza. Macam ini, jangan makan HRT, nanti you dapat breast cancer atau apa. Tapi pada wanita ni dah sengsara hidup dia dengan moody dia, dengan yang tak boleh tidur, nak tidur sedang terbangun atau sikit-sikit nak tidur. Berbeza. So benda ni dia bukan hanya HRT saja rawatan dia boleh kita bagi herbal treatment, kita boleh bagi nasihat daripada segi non-medical. Sebenarnya banyak, tapi kalau nak bincang panjang lebar sangatlah, panjang dah tak habis kerana setiap pesakit, setiap wanita berbeza. So tolong jumpa, identify yourself that you're having that problem, bring your husband or your kids together, then we can always solve the problem, insyaAllah. Okay. Finally, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Yulianti atas perkongsian yang doktor dapat terangkan daripada mula sampai akhir ni. Dan saya boleh katakan kalau perkongsian ini sangat bermanfaat. Kalau bermanfaat untuk anda jangan lupa kongsikan kepada mereka yang berada di luar sana, dan jangan lupa follow, like dan juga share posting kami daripada Uppercase, daripada Hospital Pakar Anor, dan pastikan dapatkan maklumat yang tepat. Okey, sebelum saya terlupa, kalau anda ingin dapatkan konsultasi bersama dengan Dr. Yulianti Arifuddin ini, anda boleh klik www.anorspecialisthospital.migh.com.my dan anda boleh book appointment anda bersama-sama dengan Dr. Yulianti. Sekali lagi, terima kasih.
Thank you so much doktor atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Sangat-sangat meaningful, sangat-sangat bermakna. Kalau kita nak panjangkan lagi, rasanya banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin ditujukan kepada anda yang berada di luar sana. So sekiranya ada persoalan-persoalan yang nak ditanyakan, bolehlah tanya dengan doktor kami. Sekali lagi, kami daripada sini, daripada podcast Apa Kes, ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton. Thank you doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.